Assalamualaikum. Okay guys, kembali lagi ke channel aku. Kali ni aku hiking ke Bukit Madeh. Dan ni first time aku nak hiking Bukit Madeh. Kalau ikutkan perjalanan aku ni baru je 1.3 km daripada tapak parking kereta. Apa yang menarik kan, puncak ni kan betul-betul dekat sebelah Mimaland. Boleh tengok daripada map tu. Dan hutan ni dia bersambung dengan hutan Lipos Sungai Tua. Hutan yang lagi besar lah. Hutan tu hutan simpan Hulu Gombak. So aku pun tak tahu keadaan trek dia macam mana. So dalam video ni boleh lah tengok keadaan trek hiking kat sini. Kat Madai sini. Tu view dia belah sana. Masuk dia sekarang ni aku kena turun balik. Turun balik lepas tu mungkin naik balik lah. Macam mana saya? Okey, dekat Sempang ni ada sempang untuk pergi ke waterfall. Dan dia ada kampung sini nama Kampung Tauhid . Sini pun ada jual air. Tapi untuk ke puncak Bukit Madeh kena ikut jalan ni. Yang motor lalabung punya jalan. Sini trek jalan dia memang besar . Dia ikut trek 4x4 sebenarnya ni. Motor boleh lalu, basikal mountain bike. Sebab ada jenis trek rata lah. Wah, ni semua trek 4 wheel lah ni. Dia bagus kat sini kan, yang ada signboard. Banyakkannya ada signboard. Nampak Bukit Madai, Bukit Bulu Akar sini. So tak keliru lah. Salam. Dekat sini memang biasa lah kau nampak orang berlari kat sini kan. Kebanyakan diorang ni training untuk trail run lah. Diorang lari memang laju lah. Pasal apa? Sebab diorang memang kejar masa kan. Dekat sini banyak hutan-hutan yang dah kena tarah. Bila kau tengok semak-semak kat kiri kanan aku ni kan, banyak pokok-pokok resam. So sebenarnya tak banyak pokok-pokok besar sangat tempat yang dah kena tarah ni. So agak panas lah. Dia macam ni lah, kawasan dia bersemak macam ni lah. Maksud dia tempat ni dulu pernah lapang lah. Lepas tu dah tumbuh balik pokok-pokok semak-semak kecil ni. Sekarang aku dah 2 km. Tapi aku rasa ni jauh lagi ni jalan dia. Sebab kebanyakan jalan yang aku jalan tadi dia landai tu. Ada landai, ada bukit sikit, betul landai balik. Kalau ikut aku punya sekarang ni aku pun dekat dalam ketinggian ni. Okay. Bukit tu pula ketinggian dalam 400 meter macam tu. Okay. So lama lagi ni rasa. Dia jalan macam ni yang paling buat aku lemah. Tu sila cakap oh. Ni kira redup pergi tau. Kau tengok aja kalau matahari keluar. Aku jangan kau jalan je ni pacak mendaki aku okey lagi. Tapi kalau macam ni kan, peluh tu kadang banyak keluar. Bukan sebab apa, sebab panas. Lupa pula nak bawa topi kan. Jalan lapang. Dia paling penting kan jalan trek macam ni kan, air lah. Air mesti cukup ni. Kena bawa cukup lah. Tapi air yang aku bawa ni 1.5 liter aku rasa okey lah. Untuk perjalanan hiking ni kan. Sebab dia consider bukit kan. Tapi kalau bawa
bawa air 500 liter untuk aku rasa tak cukup. Sebab kat sini pun dah cukup buat kau haus dah. Kalau ikut distance aku dah 3 km. Kalau aku tengok, dia kata Bukit Madai ni boleh sampai dalam 5 km. Aku baru 3, kalau ikutkan lagi 2 km lah. Tapi aku tengok gaya macam jauh lagi. Tak seperti mana dia kata lah. Tapi tengok dulu macam mana. Aku teruskan jalanan aku setakat mana yang aku mampu lah. Best kan? Relax dia ni. Pasal apa ini kawasan kebun ni? Aku tengok ni pokok apa ni? Pokok durian ke ni? Aku sudah tanam dia buat, aku buat kebun durian katnya ni. Okey, kita kembali ke track yang redup balik. Aku rasa bawah ni dia air sungai. Ada sungai kat bawah ni. Macam ada small waterfall lah. Nampak tak? Tak tahu kau boleh nampak daripada kamera ke tak, tapi boleh dengar bunyi kan. Punya air bawah tu. Oh ya, ini dia. Air sungai kat sini ada. Ada air sungai betul-betul dekat tepi trek ni. Sekarang ketinggian aku baru 300 meter. Okay, so aku teruskan perjalanan. Lepas pada kawasan sungai tu je, trek dia terus agak memacak sikit lah. Tu jalan dia agak sempit sikit dengan kiri kanan ni pokok-pokok resam. Aku sebelum pergi satu-satu tempat tu, biasa aku akan study tempat tu dulu lah. Jenis bukit dia macam mana, keadaan hutan dia tu macam mana, punya persekitaran, keluasan dia macam mana. Biasanya aku akan study dulu. Itu pun kadang info yang kau dapat tak sama. Sebab ada kadang-kadang track tu dah berubah. Sebab kadang-kadang pembalakan ataupun ada track kadang-kadang dah runtuh. Tapi bagusnya penting sebab daripada situ kau boleh tahu kau punya tahap kebolehan tau. Jadi kau tengok track tu, kau tengok keluasan, kau tengok jenis bukit semua kan. So kau boleh tahu okay, bila kau dah capai benda tu, dah capai sampai ke puncak, so kau tahu kemampuan kau tu macam mana. Lepas tu dari segi kelengkapan, ini sangat penting lah. Safety, in case apa-apa berlaku, what the worst can happen kan. Benda-benda tu semua memang kena prepare. Lagi-lagi kalau aku pergi keadaan solo kan, barang ni aku bawa tu memang banyak sikit. Sebab bag tu kena pikul seorang, so barang tu jadi berat sikit. Sini hati-hati sikit guys. Nampak jalan dia curam sikit. Especially masa korang turun hati-hati. Ni kalau hujan sebenarnya licin ni jalan ni. Track macam ni licin. Kena pegang pada pokok-pokok. Allah. Oi, memacak ni. Trek memacak. Tapi asal duduk okey. Dia kalau jalan macap macam ni kan, pendek-pendek kan je langkah. Sebab bila
langkah tu panjang-panjang, kaki cepat penat dengan krem. Salam. Okey, aku rasa sekarang ni aku dah berada dekat atas puncak dah. Sebab depan ni dah nampak cahaya yang terang sangat dah lapang lah. Okey, akhirnya aku dah sampai guys. Inilah puncak Bukit Madeh. Tinggian dia 470 meter. Okay, tadi aku dah sekarang perjalanan balik. So mungkin aku tak banyak rekod dah sebab aku ada hal sikit nak cepat. Nanti sampai bawah nanti aku rekod, baru aku start rekod lah. Mungkin bukit ni best lah, nanti boleh repeat lagi. Aku nak try pergi dekat dia punya waterfall pula nanti. Tapi pemandangan sekarang ni tak sempat dah. Okay, so jumpa kat bawah nanti. Jom. Okay, sekarang aku dah sampai kat bawah ni aku sampai tadi bukan dalam pukul 2 tu lah, 2 tengah hari. Memang perjalanan tu memang panas gila dekat bawah ni kan. So sekarang ni aku nak duduk, nak relax-relax kejap, pergi makan. So terima kasih siapa yang dah subscribe channel aku. Okay, insyaAllah jumpa dekat next trip nanti. Assalamualaikum.